di kedua-dua empangan ini, empangan Kelinci sebelah kiri, sebelah Talang sebelah kanan, kerana memandangkan keadaan cuaca kemarau yang telah pun lama tak hujan di Negeri Sembilan ni, terutamanya di kawasan empangan ni, dah dekat hampir 1,5 bulan ataupun 2 bulan tak hujan. Dan kita mau memerhatikan keadaan paras air di sini, dan jelas sekali kita nampak sendiri tadi bahawa paras air di empangan Kelinci ini dah turun 16 meter. Satu penurunan yang amat banyak. Dan sungai Kelinci, empangan Kelinci ini dia punya paras penuh 215 meter. Sekarang dah turun kepada 199 meter. Dan dia punya paras kritikal adalah 198. Kita kena buat proaktif decision, kerana kita tak boleh lagi beroperasi macam biasa. Paras air di semua empangan di Negeri Sembilan turun dengan mendadak disebabkan oleh cuaca kemarau yang telah lama tak hujan ni. Saya ingin menyeru kepada semua penduduk di Negeri Sembilan supaya mulakanlah cara penggunaan air secara berhemah, ya. Kita belum sampai lagi tahap untuk mencatu air, tetapi kalau keadaan begini terus menerus berlaku, kita tidak punya pilihan untuk kita mencatu air, terutamanya bekalan air akan dicatu mengikut beberapa jam di tempat-tempat yang tertentu. Belum lagi sampai ke tahap itu, tapi saya minta supaya berjimat-jimat dan gunakanlah air secara berhemah. Kita akan cuba sedaya upaya. Boleh jadi kita akan buat cara pembenahan awan di kawasan ini melalui Jabatan Kaji Cuaca. Hampir ketika sini lagi 1 meter sungai ni. Sebab dia punya maksimum, paras maksimum ni atas ni, selalu ada tempat tanda kan tu, 215 meter. Sekarang 199 meter. Dia dah turun banyak, 16 meter. Dia empangan selalu dia macam ni. Tapi bila dah turun, dia akan turun cepat sebab dia bawah terkecil. Dia akan turun cepat. Jadi saya haraplah supaya semua pihak memainkan peranan, ya, supaya jangan kita membazir air, gunakan dengan cermat dan berhemah. Dan kita pula pihak kerajaan dan sains akan cuba untuk menggunakan kaedah-kaedah yang boleh kita aktifkan, seperti mengaktifkan line-line pipe yang lama